Salam geng, racun kali ni kita ada satu phone budget yang agak menarik untuk korang try. Inilah dia, Redmi A7 Pro. Dan untuk harga sekitar RM399 ni, saya rasa ini antara phone yang paling sedap lah guna untuk tahun 2026. Actually, sebelum beli model ni, saya ada juga lah usaha beberapa pesaing terdekat dia kan, untuk range harga yang sama, keluaran 2026 juga kan. Antaranya ada Infinix Smart 20, Realme Note 80, Itel A80 kan. Tapi kalau compare semua model tu, saya pilih Redmi A7 Pro ni sebab bagi saya antara yang paling komplit lah secara overall. So, berbaloi ke tidak, apa yang best, apa yang kurang? Jom, kita mulakan racun sekarang. So, kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. Yang mana untuk phone entry level ni biasanya kan, korang nampak lah kan, dia agak macam meriah sikit tau. Dekat sini ada Redmi A7 Pro, lepas tu ada features dia sikit. Dekat bahagian hadapan ni ada Redmi A7 Pro, lepas tu yang features highlight dia kita boleh nampak dekat bawah ni. Ada skrin 6.9 inci memang besar gila, bateri pun besar. Lepas tu kan, untuk dia punya RAM tu memang standard phone yang 399. Bila saya dah searching ni kan dekat mana-mana tempat tu, rata-rata memang dapat 4GB RAM tau. Lepas tu base dia 464GB tau. Kalau dia datang dengan 4128 ke, rasanya lagi better dekat situ. Dan untuk harga dia saya beli ni kan, kalau official price tu memang 399. Tapi kalau korang beli dekat Shopee sebenarnya kan, saya check boleh dapat dalam murah lagi tau. Daripada 399 tu boleh jadi dalam 3.5 ke, 320 ke, depend pada korang punya voucher apa semualah. So bila kita buka je, terus nampak ada phone tu dekat sini, letak tepi dulu. Lepas tu dalam ni apa lagi, memang meriah juga, semua ada complete. So dekat sini, design kita buka pun berbeza tau dengan phone mid-range, dengan phone flagship. So dalam ni dia still bagi kabel dan juga adapter. Untuk pengecasan dia cuma support 15W saja tau. Lepas tu ada juga manual dan juga ada casing silikon macam yang korang nampak ni. So ini je yang ada dekat dalam kotak. Kita akan tengok sikit lah rupa phone tu. Tak silap saya dia datang dengan 3 warna. Ada biru, ada warna hitam dan satu lagi warna orange. Dekat bahagian sisi ni korang boleh nampak lah, clean je, just ada SIM tray. SIM tray dia jenis panjang macam ni, ada 3 slot, boleh letak 2 SIM dan still boleh letak micro SD card tambahan. Dari bawah ni yang menarik tu korang boleh nampak lah, ada lubang audio jack tau, dia kasih, masih ada. Dekat bahagian sisi ni pula ada volume rocker, power button, dekat atas pula clean kan. Saya tak pasti kalau dia ada air blaster, lepas tu ada tak IP rating tau. Nanti kita check. Okay, first kali kita sembang pasal design. Kalau nak jujur tu kan, personally saya actually lebih prefer design pesaing dia macam Infinix Smart 20 sebab yang tu nampak lebih modern. Redmi A7 Pro ni vibe dia lebih old school sikit tau. Kamera model macam gitu, body belakang ni pun simple, minimal, screen pun jenis old school punya design kan. Tapi benda ni sebenarnya kan, memang identiti Redmi lah dari dulu lagi. Diorang lebih fokus dekat practical dan comfort lah, compare nak nampak terlalu fancy tau. Dan surprisingly bila pegang daripada depan ni, phone ni rasa agak solid jugalah untuk kelas harga dia. Body dia memang plastik tau, tapi jenis plastik yang tak rasa terlalu murah. Grip dekat tangan pun okey sebab belakang tu dia macam ada tekstur sikit. Berat dia dalam 208 gram, so memang terasa sedikit besar lah sebab dia guna bateri pun 6000 mAh dan skrin 6.9 inci. Tapi personally saya still rasa selesa lah guna harian. Masuk part skrin ni pula kan, untuk harga macam ni saya tak expect tinggi sangat tau. Tapi actually bila saya dah try tu okey je untuk pakai harian. Dia pakai display jenis LCD je, skrin pun besar, siap ada refresh rate 120Hz tau. Dan yes lah, untuk phone yang harga macam ni dapat 120Hz tu memang bonus tau. So bila korang scrolling TikTok, Facebook, social media memang rasa lebih smooth lah compare dengan phone budget lain. Brightness dia pun tak tinggi sangat kan, tapi bila saya dah try sebenarnya agak okey juga lah. Untuk penggunaan outdoor tu masih boleh nampak dengan baik lah sebab peak brightness dia boleh pergi sampai sekitar 800 nit. Bezel pula memang nampak tebal lah, especially dekat bahagian dagu bawah tu. Tapi honestly untuk kategori ni saya rasa acceptable lagi tau. Cuma satu kekurangan dia, resolution dia masih HD plus sahaja. So kalau korang jenis cerewet pasal ketajaman skrin, memang akan nampak beza lah compare dengan full HD tau. Dan sebab dia masih LCD, korang tak boleh nak expect color dia punchy label AMOLED lah. Sekarang kita masuk part performance dia pula. Redmi A7 Pro ni dia menggunakan chipset Unisoc T7250 dengan gabungan GPU Mali G57.
Chip Unisoc ni actually memang famous lah dekat phone-phone yang kelas-kelas budget macam ni kan, entry level ni. Tapi untuk pengguna harian sebenarnya okey jugalah. Kalau korang buka TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp tu masih lancar lagi. Nak multitask basic pun tak ada masalah. Tapi since ni chip budget tu, sometimes kalau heavy usage tu memang adalah terasa dia punya hiccup tu sikit kan. Dan satu benda yang best pasal model ni, phone ni dah guna storage jenis UFS 2.2. Benda ni memang kita nampak ramai overlook lah dekat phone murah. Tapi bila dah guna UFS ni, beza dia memang terasa tau. Especially masa korang buka app, install app dan juga transfer file. Dia rasa lebih responsif tau, compare storage biasa yang banyak phone murah masih pakai sekarang. Walaupun chip ni kan, dia more to daily use je. Tapi Redmi dia still kasih gaming mode tau dekat dalam dia. Setakat korang main MLBB tu, saya try memang playable tau. Boleh dapat 60fps, tapi kalau tengah rancak tu akan drop sekitar 40fps macam gitu. Kalau game yang macam first person shooter tu agak kurang sikit lah sebab dia tak support gyro. Cuma jangan expect high grafik lah kan. Kalau main game berat tu lama-lama memang boleh rasa lah frame drop dia, especially bila grafik tinggi tu. Yang mana selebihnya dari segi dia punya responsive touch apa semua tu rasa tak ada isu lah, still playable lah untuk korang main. Cuma macam korang tahu, chip ni dia fokus dekat penggunaan harian lah yang lebih smooth dan konsisten berbanding korang gaming. Masuk bab software ni pun bagi saya agak penting jugalah sekarang ni kan, walaupun harga dia murah. Yang mana model ni dia datang dengan Android 16, lepas tu pakai Xiaomi HyperOS 3, yang mana software experience dia bagi saya antara yang paling best lah dalam kategori dia. Animation, UI apa semua pun memang terasa smooth. Yang mana untuk HyperOS 3 ni pun dia dah support beberapa features AI macam Circle to Search dan juga Google Gemini integration. Dan benda yang paling saya tak expect kan, Xiaomi siap kasih 4 tahun OS update dan juga 6 tahun security tau untuk Redmi A7 Pro ni yang harga 300 lebih ni je tau. Sebab apa kan, kebanyakan phone entry level dekat market sekarang ni kan, kadang-kadang setahun macam gitu, lepas tu terus tinggal update, kadang-kadang tak bagi update pun ada tau. Cuma satu benda yang masih jadi penyakit phone Redmi budget sampai sekarang ni kan, dia punya bloatware tau. Masa first setup tu memang ada beberapa aplikasi tambahan yang dah pun terinstall siap-siap dalam phone, dan kadang notification recommendation daripada app Xiaomi sendiri tu pun masih ada, ataupun kita panggil macam ads lah senang cerita. Tapi good thing, kebanyakan benda tu kita boleh je uninstall atau tutup dekat setting. Untuk kamera ni rasanya korang tak perlulah nak expect tinggi sangat kan, nak kamera power ke apa, sebab kamera belakang ni 13 megapiksel je tau. Yang mana untuk harga macam ni dengan kualiti yang dihasilkan tu bagi saya just nice lah, cukup ok. Siang tu masih ada detail, cuma malam je lah dia macam ada limitation, boleh nampak lah noise apa semua kan. Yang mana untuk kamera hadapan dia pula just 8 megapiksel je, ok lah untuk selfie basic ataupun korang buat video call. Dan satu lagi kekurangan dia, phone ni dia tak ada video stabilization. So kalau korang rakam sambil jalan, memang akan nampaklah gegaran dia. Battery life ni antara part yang saya paling suka dekat Redmi A7 Pro. Phone ni datang dengan bateri besar lah, 6000 mAh, dan memang jenis phone yang tak lama lah. Kalau korang guna normal usage, pakai social media, YouTube, WhatsApp apa semua tu, memang tak ada masalah untuk pakai seharian. Dan benda ni memang penting lah untuk target user phone macam ni. Untuk parent, student, rider ataupun orang yang nak second phone, memang akan appreciate lah bateri macam ni. Charging dia cuma support 15 watt je, bukan paling laju, tapi still acceptable lah untuk kategori harga dia. Selebihnya untuk features tambahan kan, model ni hanya datang dengan mono speaker je, tapi boleh boost 200%, lepas tu ada sub fingerprint sensor dan AI face unlock yang responsif lah untuk pakai harian. Lepas tu datang juga dengan audio jack dekat bawah. Untuk network pula kan, dia hanya support 4G lah, bukan 5G. Lepas tu dia juga tak support 4G carrier aggregation tau, so speed internet dia memang basic level je lah. Untuk kekurangan dia pula kan, untuk harga macam ni, first kali design ni bagi saya tak semodern pesaing dia lain. Lepas tu untuk resolution screen tu masih HD+, dan yang ketiga kamera low light dia memang biasa-biasa je. Untuk performance pula memang ok untuk daily use, tapi bukan jenis phone untuk heavy gaming lah. So macam mana dengan harga yang ditawarkan ni kan, korang rasa berbaloi tak Redmi A7 Pro ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan setia racun.